Ni Anwar Shah Kashmiri, orang ngaji kuat ni tak biasa dengar Anwar Shah Kashmiri ni. Orang ngaji Pakistan India biasa dengar lah. Anwar Shah Kashmiri ni seorang hamba Allah yang Tuhan bagi kekuatan at-tatabbu' wal istiqra'. Kita ni ngaji satu hal, kita baca satu hal, tapi dia ada satu benda nama dia tatabbu'. Tatabbu' kok Melayu kita panggil pengamatan. Kuat pengamatan dia. Dia baca hadis, orang lain baca juga. Tok guru lain baca juga. Tapi kawan ni dia baca hadis, dia mengaji, pas pada tu dia boleh buat berbagai-bagai kesimpulan. Dan kesimpulan yang dia buat ni masya-Allah cukup menarik. Tak jumpa orang lain. Tak jumpa dalam pelajaran dalam kitab-kitab orang tak jumpa. Kita jumpa dalam kitab dia. Misalnya dalam banyak-banyak pengamatan yang dia buatnya, dia boleh bahagi pahala. Pahala dia bagi kita amal tak jumpa dekat kitab Arab. Bah kamu duk kecek dengan tok saya Arab ni, doktor PhD. Semua tok saya dak kata, ya Asy'ari hadhihi li awwal marrah sami'tuha minkum. Ini kata kali pertama aku tak dengar ni. Enggak, saya sebut ni kata aku sendiri pun bukan reka, aku ambil daripada ni. Anwar Shah Kashmiri nama. Anwar Shah Kashmiri ni sahur dia mati tahun 51. Anak murid dia tak saya besar alim-alim. Masuklah Maulana Hussein Ahmad Madani. Maulana Hussein Ahmad Madani ni tok guru pada Tok Aziz. Masa mengaji di Deoband. Politikus yang hebatlah di India. Pada pula tak seorang lagi anak murid dia sahur juga nama Maulana Ashraf Ali Tahanawi. Jadi tok guru juga. Hak saat ni Hussein Madani ni jadi tok guru kecek politik. Banyak kecek politik. Perkembangan semasa. Ashraf Ali Tahanawi ni jadi tak sah pada Sufi. Anak murid dia beratus-ratus ribu juta di Pakistan India. Sufi pun sama-sama tok guru yang sama. Cuma beza hak ni jadi ahli politik melawan dengan Inggeris. Kacak mengenai politik, kacak mengenai barang-barang semasa. Hak ni cok ajak orang pergi duduk di Hong Kong. Hong Kong ni bilik-bilik kecil Pak Khalwat tu lah. Dia buat Hong Kong kecil-kecil duduk situ berzikir. Dia asal daripada Tahana bangun di India. Baik, kawan ni sebut dia kata hasil daripada dia amati ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala dia dosa ni dia ada empat peringkat.